Assalamualaikum. Ya, memang sajalah musim-musim ni singgah lah. Bas time ada kit kan. Ada je nak ingatkan balik kisah-kisah lama kan. Tapi itulah. Memang pergi tengok sunyi je bas stand ni. Kan. Tahu orang pun. Walaupun ada lagi lah pada angka ada Haji tu masih jual kacang putih lagi. Tapi itulah rupanya. Macam kamu tengok je lah. Tak macam dulu lah. Tak macam tahun-tahun 80-an, 90-an kan. Pas stand Ipoh ni meriah ke zaman-zaman tu ya. Penuh je orang ya. Tapi lah ni itulah. Teman pergi. Kopi ni lah keadaannya. Tak borang kau mah. Jadi teringat zaman-zaman dulu ya. Kalau nak pergi ke Jaya Jasko ke, nak pergi Pak Set ke, nak pergi Bazar Bulat ke, nak pergi Glory ke ya. Apa nama? Seperginta ke apa. Turun dululah dekat Medan Kit ni. Barulah pula naik bahkan ya. Dah tak ada dah sekarang ni. Allahu Akbar. Tengok. Kamu tengok sendiri lah. Dah tak berorang. Tak macam dulu. Dulu zaman 80-an, 90-an. Koyok. Macam-macam ada. Orang beli jerit pun ada. Orang nak beli tiket pun ada. Ya. Itu belum teman pergi lagi blok express, blok seberang tu. Sini pun tengok sunyi. Kursi kosong kau mat. Dulu mana ada kosong kau ni? Ya. Itulah dianya. Perubahan zaman. Ya, dulu mana pergi pun nak naik bas ya tak? Naik bas, naik teksi. Hari ni masing-masing dah ada kereta, ada motor. Dah tak mandang dah bas ni kan. Atau komen kalau ada kenangan, komen-komen kan. Okey, jangan lupa like, follow and share BTT ni. Okey, Assalamualaikum.